Rugi habis rugi kita. Tapi hari ni tak rasa lagi. Yang kita duduk di dunia ni tak rasa lagi ibu-ibu ayah-ayah. Bila kita mula orang usung pergi kubur, orang kata tak ada dah dia tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita faham dah bahawa seorang tu dah meninggal dunia dah. Maka di saat itulah orang pikul pergi kubur. Pikul pak orang pergi kubur, pergi kamuh di kubur. Ambil cok kain gerung, jijak klik. Situ kita tahulah apa harga Islam yang kita cuai di hari ni. Yang kita tak padu di hari ni, berasa rugi besar. Ini selama kita hidup. Tidak Allah Ta'ala tak royak orang bila masuk kubur, duduk minta nak klik kapung semula. Pasal apa tu? Orang baru kamu ya kubur. Baru seminggu, 2 minggu baru duk minta Tuhan nak klik dah, nak klik dah. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, waktu bilah kami ni ya Allah dalam kubur ni ya Allah. Kami tak tahan nak duduk dah ya Allah. Na'mal salihah. Hattalah kami klik kapung kami nak buat amal soleh dah ya Allah. Ni kata-kata rayuan ahli kubur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah apa? Setelah dia nyata dah. Ketika dia berada di dunia, dia tak menghargai Islam. Dia tak menghargai Islam. Dia tak padu Islam. Dia tak canakan Islam. Dia buat Islam letak bawah punggung saja. Tak ada karik mana dia. Maka bila dia sapa ke alam barzakh, bila sapa ke akhirat, maka dia akan dapat balasan satu. Hani nak cerita kata Islam yang kita ada di hari ini besar ibu-ibu. Sebab tu jagalah anak-anak muda kita di hari ini. Kerana di hari ini anak-anak muda ni bahaya sekali. Kerana kita hidup di hari ini, hidup di masa dunia sudah pun moden. Dunia penuh dengan kemajuan. Kemajuan dunia lah menyesatkan kita. Sehingga kita lalai, sehingga kita terikut godok dunia di hari ini. Banyak mana yang kita tengok. Kita tengok di hari ini anak-anak Melayu kita. Anak-anak bangsa kita. Allah, hari ni teruk ibu-ibu ayah-ayah. Tak suka kata umat kita nak jadi sampai tangga tu. Hari ni berani orang berzina. Tengah-tengah duk berzina, pukul gambar. We orang tengok ramai-ramai dalam YouTube. We orang tengok ramai dalam Facebook. We orang tengok ramai dalam TikTok. Nak royak kata anak Melayu, anak bangsa kita hari ni bunuh. Hani nak royak. Hani nak royak tu apa? Nak royak kata kita dah hari ni kena jaga sungguh. Ni apa panggil meruah Melayu kita. Tu nak royak kata hari ni bila dunia terlalu maju, habis bawa kokok habis. Punah habis akhlak-akhlak muda-mudi kita nak royak. Hani nak royak hari ni.